Korang pernah dapat housemate yang pengotor gila babi punya? Dah lah pengotor, perangai pelik-pelik pula tu. Dia punya pelik tu sampai orang pindah rumah le sebab dah tak boleh tahan. Ingatkan dah pindah dah boleh selamat, hidup aman damai. Tak bos, kena hadap pula benda yang lebih teruk daripada tu. Kau rasa? Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Itu hari kan, aku saja je belik fiction Syasha. Dan aku terbaca satu cerita ni yang aku rasa macam bapa apa benda yang aku baca ni siap. Disebabkan aku dah rasa excited dengan cerita ni, aku nak share cerita ni dengan korang. Disclaimer awal-awal, ini bukan cerita aku, ini perkongsian yang dituliskan dekat dalam fiction Syasha. Mungkin juga ada yang pernah baca atau dengar cerita ni sebab channel fiction Syasha pernah keluarkan cerita ni dalam bentuk audio. Cuma kali ni aku cerita dengan cara aku, gaya aku. Nak dengar-dengar, tak nak dengar sudah. Anyway, itu hari kita orang ada borak juga cerita seram dekat podcast aku, Borak Jam 10. Kalau nak dengar cerita kita orang, korang boleh singgah ke channel Borak Jam 10 lepas ni. And kalau nak dapatkan update terkini daripada kita orang, boleh follow semua social media kita orang, Borak Jam 10. Nanti aku letakkan link dekat pin komen. Disebabkan aku tak tahu nama penulis cerita ni, aku namakan dia sebagai Rogayah sebab nama tu je yang terlintas dalam kepala aku sekarang ni. Dak Gayah ni berumur 24 tahun dan dia ada seorang housemate yang bernama Nani, bukan nama sebenar, yang berumur 27 tahun. Gayah cakap dari luar Nani ni nampak normal je, tapi bila dah duduk serumah baru nampak betapa peliknya perangai Dak Nani ni. Waktu siang Dak Nani ni terperap je dekat dalam bilik, tak pernah keluar kalau Dak Gayah ni ada dekat rumah. Tambah pula Dak Nani ni duduk bilik master yang ada bilik air, lagilah member terperap je dekat dalam bilik. Sebagai manusia normal, orang kerja waktu siang pukul 8.5, 9.6, tak pun kerja yang ada shift punya, ada shift pagi, petang atau malam. Tapi Dak Nani ni dia keluar pergi kerja pukul 2 pagi, pukul 4.5 pagi macam tu dah balik kerja dah. Kejap now pergi kerja, ini pergi kerja ke pergi lepak minum siap? Macam mana Dak Gayah ni tahu Nani ni balik pukul 4.5 pagi? Bila Nani balik, dia buka pintu macam buka pagar penjara tau, bukan main bising siap mempas pintu. Disebabkan bilik Dak Gayah ni dekat depan, memang terkejut le dengan orang mempas pintu pagi-pagi buta. Yang menyirapnya, hari-hari dia buat pangai macam ni kan. Dengar macam annoying kan? Itu kira okey lagi, boleh sabar lagi. Kau tunggu kejap. Dak Gayah cakap setiap kali dia balik kerja, berlonggok pinggan mangkuk dengan kuali kotor dekat dalam sinki. Kalau sinki dah penuh, dia longgokkan pula dekat atas dapur. Kalau aku tu memang cair telinga kena carut. Aku tak boleh siap orang buat pangai macam ni. Disebabkan Dak Gayah ni tak suka tengok rumah macam tongkang pecah, dia pun terpaksa le basuh semua pinggan mangkuk, bersihkan dapur apa semua. Hari-hari bukan sekali-sekala tau. Hari-hari. Sabar betul Dak Gayah ni Kalau aku masuk hari ketiga, aku dah berambus rumah lain dah. Gayah cakap dia pernah je cuba biarkan pinggan mangkuk tu berlonggok dekat dapur. Lepas 2 hari, jangan kata tak berbasuh, dia siap tambah lagi pinggan mangkuk kotor dekat dalam sinki tu. Engkau rasa? Nak tak nak, terpaksa le basuh juga. Kalau dah pinggan mangkuk pun tak reti basuh, sampah jangan cakap le. Kalau tak dibuang, memang berkoloni le ulat sampah tu. Nak dijadikan cerita, Gayah ni pernah ambil cuti seminggu sebab nak pergi bercuti dengan kawan-kawan dia. Sebelum nak gerak, dia kemas le rumah sebab tak nak leceh bila balik nanti. Plus dia pun tak nak le menyusahkan Dak Nani ni bila dia tak ada. Gayah siap sapu, mop, kemas dapur, kemas peti ais, semua benda dia kemas lah. Lepas minggu, Dak Gayah balik rumah, buka je pintu macam nak gugur jantung tau. Rumah bersepah, sampah tak buang, siap bersepah dekat ruang tamu, dekat dapur, dekat sinki, dekat atas dapur, dekat meja makan, penuh pinggan mangkuk tak basuh. Siap ada makanan dah basi mat dekat atas meja. Pinggan yang dah berkulat pun ada. Kau rasa? Bila tengok tong sampah, tak boleh tahan lah. Dah jadi ladang tenakan ulat sampah mat. Ya Allah, aku boleh bayangkan lah sebab aku pernah jumpa keadaan ni masa belajar dulu. Tapi Dak Gayah kena ni lagi teruk Confirm bau dia paeng gila punya. Dengan bau sampah, bau makanan basi, sial lah, boleh migraine lah Nat dia punya bau. Nak tak nak, Dak Gayah ni terpaksa le kemas juga rumah tu. Takkan nak biarkan. Masa Dak Gayah tengah ikat plastik sampah nak pergi buang, tiba-tiba Dak Nani ni keluar bilik. Nani terus marah Dak Gayah ni sebab tak minta izin dia sebelum buang sampah. Gayah pun pelik engkau dah kenapa? Apa hal nak buang sampah pun nak minta izin kau? Engkau tahu Nani buat apa? Dia pergi ambil tupperware plastik dengan sudu, dia pergi dekat tong sampah, dia kaut semua ulat sampah warna putih tu masuk dalam tupperware tu. Kepala bapak dia, apa benda ni laknat? Dia kutip ulat tu dah satu hal, kau pakai sudu aku makan lah sial. Dak Gayah ni punya terkejut sampai rasa nak pingsan mat. Yang lagi tak masuk akal
akal. Nani boleh kata, engkau ni gila ke apa? Nak buang makhluk hidup macam tu je. Cuba kalau aku ikat, buang kucing kau dekat luar tu. Kau borak apa ni sial? Takkan kau nak bela ulat sampah tu macam kau bela kucing? Mana akal kau ni? Lepas dah kutip semua ulat tu, Nani terus masuk bilik, tutup pintu. Lepas kejadian tak masuk akal itu hari, Dak Gayah ni pun decide nak pindah rumah. Dia dah tak sanggup dah nak adap perangai kotor Dak Nani ni. Bila Nani dapat tahu Dak Gayah ni nak keluar, makin menjadi-jadi perangai pengotor dia ni. Sebelum ni, baju dia semua hantar dobi tau. Bila dapat tahu Dak Gayah ni nak pindah, dia longgokkan semua baju dia dekat dalam mesin basuh. Ingatkan sehari dua. Tak. Dah seminggu dah. Sikit pun tak ada basuh lah, Nat. Nak tak nak, terpaksa le Dak Gayah ni pergi basuh baju dekat dobi. Ada satu masa ni, Dak Gayah pergi dapur. Dia nampak seluar dalam Dak Nani ni dah berlonggok dekat dalam sinki. Weh, engkau ni dah kenapa? Mesin basuh tu sebelah sinki je kot. Apa hal kau letak dekat dalam sinki siap? Dah tak boleh tahan geram, Dak Gayah pun WhatsApp Nani pasal semua perangai pengotor dia ni. Disebabkan Nani tak reply, Gayah pun tulis nota guna sticky note tampal dekat pintu bilik dia. Esoknya tu, lepas Gayah balik kerja, Nani tampal sticky note dekat pintu bilik Gayah. Kau tahu dia tulis apa? Kau jangan jadi pembersih sangat boleh tak? Aku tak suka lah. Ini bukan masalah pembersih ke OCD ke apa tau. Ini dah level pengotor gila babi ya. Macam mana nak hidup kalau dah macam ni gaya? Lepas maghrib tu, Dak Gayah ni pun pergi tengok TV dekat ruang tamu. Tiba-tiba dia rasa pelik tau. Apa hal kucing dia senyap je, langsung tak berbunyi. Selalunya dia dah berbunyi dah minta makan. Ini hari senyap je, mengiau pun tak ada. Gayah pun dah tak sedap hati ya. Dia terus keluar pergi dekat sangkar kucing. Dia tengok kucing dia dah mati lah sial, siap kena bungkus dalam plastik mat. Dak Gayah pun apa lagi, dia gegau bilik Dak Nani. Kau tahu Nani cakap apa? Padan muka kau. Macam tu lah aku rasa bila kau buang ulat-ulat sampah itu hari. Sial. Masa aku baca ni, aku dah tak terkata tau. Kau gila ke hilang akal ni? Ini bukan bodoh tau. Orang bodoh tak macam ni. Dak Gayah dah sampai limit, dia tak cakap apa. Dia terus kemas barang yang penting-penting, yang mana boleh capai, terus keluar. Sebelum keluar tu, dia angkat bangkai kucing dia sekali sebab nak tanam. Gayah pergi tumpang rumah kawan dia, sementara dia cari rumah sewa yang baru. Lepas minggu kot, Gayah datang balik sebab nak angkut semua barang-barang dia yang tertinggal dekat dalam rumah tu. Macam biasa, rumah bersepah macam tongkang pecah, pinggan mangkuk berlonggok dalam sinki, makanan basi dekat atas meja sampai dah berulat. Yang tak boleh belanya, siap ada tikus mati mat dekat dapur. Tikus pun mati sial duduk dekat dalam rumah tu. Kawan Dak Gayah yang ikut teman dia terus muntah siap bila masuk rumah tu. Dah settle kemas, Gayah pun letak note dekat pintu bilik Nani dan tinggalkan kunci dekat dalam letterbox. Itulah last dia duduk dekat rumah tu dengan housemate punya pelik dan pengotor macam ni. Ingatkan dah pindah, hidup aman damai tau. Belum bos, cerita Nani ni tak habis macam tu je. Akhirnya Gayah jumpa rumah sewa yang baru. Cuma kali ni Gayah duduk seorang sebab dah serik nak ambil housemate. Takut jumpa lagi housemate pelik-pelik macam Dak Nani. Bila dah duduk seorang ni, hidup Gayah aman damai, bahagia. Kira riang lah hati dia dekat rumah tu. Walau bagaimanapun, semua tu peringkat awal je. Sebab sebulan lepas tu Nani datang balik dalam hidup Dak Gayah. Untuk pengetahuan korang, Dak Gayah ni kerja dekat KL dan parking tempat kerja dia ni dekat basement. Parking basement ni pula bukan main suram lah Nat. Dengan pipe leakingnya, datang basah berlumut di kawasan parking tu tau. Jadi kalau Dak Gayah ni kena OT nak pergi dekat kereta tu, rasa seram satu badan tau. Yang ni pun aku boleh bayangkan sebab aku pernah tidur dekat satu Airbnb dekat KL. Dia punya parking basement level 3 mat. Datangkan sunyi je dah letak banyak kereta. Kotak parking aku pula bukan main jauh daripada lift. Bila balik tengah malam rasa seram je siap nak pergi dekat lift tu. Berbalik pada cerita Dak Gayah ni, ada satu hari ni Dak Gayah berjalan nak pergi dekat kereta dia. Bila sampai dekat kereta, dia nampak ada 3 kepala ayam yang berikat kain warna merah dekat bumper kereta dia. Gayah punya le takut, terus melalak sambil cari guard nak minta tolong buangkan kepala-kepala ayam tu. Tu baru permulaan Next, waktu tu weekend, Dak Gayah ni nak pergi piknik dekat Port Dickson dengan kawan-kawan dia. Jadi lepas solat subuh, Gayah pun nak masak le bekal nak bawa pergi piknik. Masa dia tengah masak tu, dia dengar ada orang ketuk pintu besi rumah guna batang besi. Dia ingatkan bunyi tu datang dari rumah jiran. Dia pun biar je le. Tiba-tiba berbunyi lagi. Lepas tu senyap, then berbunyi lagi. Bila dah 2-3 kali, Dak Gayah ni dah start rasa pelik sebab bunyi tu ketuk 5 kali berhenti. Lagi 5 minit ketuk lagi 5 kali. Bila dah ada pattern, kira benda tu dibuat dengan niat, bukan random macam perangai budak-budak nakal ni. Yang buatkan dia rasa lain macam bila dia sedar yang bunyi tu datang dari pintu pagar besi rumah dia. Lepas dah beberapa cycle, Dak Gayah ni rasa nak tengok siapa pula yang duk ketuk pintu besi rumah dia ni. Dia nak buka pintu rasa tak berani. Jadi dia tengok dulu dekat lubang peephole pintu rumah dia. Bila dia tengok, dia nampak Nani macam tengah senyum-senyum
pandang dia tau. Berderau darah lah Anet. Dak Gayah punya takut sampai tak nak keluar rumah siap. Langsung tak jadi keluar piknik. Seterusnya, hari Jumaat, Dak Gayah ni nak pergi kerja. Dia turun pergi kawasan parking. Bila sampai dekat parking, dia nampak ada beberapa orang pakcik dengan guard berdiri keliling kereta dia. Wah, ini satu pemandangan yang tak berapa nak best ni. Apa pula jadi dengan kereta aku ni? Bila dia sampai dekat kereta, dia tengok cermin kereta dekat belah driver tu dah hilang. Bukan pecah tau, hilang, gaib. Itu dah satu hal. Yang buat lagi pelik, dalam kereta dia penuh dengan ulat sampah yang warna putih tu. Bau kereta dia tak payah cakap le, busuk gila babi mat. Dak Gayah pun apa lagi, melalak tanya dekat orang yang ada dekat situ, apa dah jadi dengan kereta dia ni. Guard pun tanya le, awak ni ada tertinggal plastik sampah ke dekat dalam kereta? Apa pasal banyak nak ulat sampah dekat dalam kereta ni? Gayah pun cakap le, mana ada tinggal apa-apa, semalam baru je guna, elok. Dan ada satu pakcik ni, nama Pakcik Ali. Dia cakap tak apa le, pakcik tolong kemas, nanti pakcik panggil kawan. Dak Gayah terus ambil emergency leave sebab dia dah tak ada mood dah nak pergi kerja. Bila keadaan dah tenang, dia pergi balik dekat kereta dia yang dah dibersihkan tu. Dia rasa geli gila nak duduk tau. Rasa macam nak tukar je seat kereta tu, tapi duit pula tak berapa nak ada. Minggu depannya tu, ada satu hari ni Gayah kena stay back dekat office sebab ada beberapa kerja dah nak dekat deadline. Lepas dah settle kerja, dia pun balik dan sampai rumah dalam pukul 10.40 malam macam tu. Dia masuk je rumah, dia terus rasa seram sejuk dan ternampak kelibat makhluk macam bayang-bayang dekat depan pintu bilik dia. Disebabkan dah penat gila, dia abaikan je, malas nak fikir. Dekat sini cerita dah jadi menarik sikit. Sejak daripada tu, Dak Gayah ni jadi lesu gila bila nak bangun tidur. Punya lesu sampai semua orang dekat office tanya, kenapa muka Dak Gayah ni pucat semacam ya? Dak Gayah cakap le, mungkin dia penat kot, banyak gila kot projek nak disiapkan. Bila masuk waktu malam, Dak Gayah rasa badan dia panas gila, padahal aircon dah turun sampai 16 dah ni. Dan Gayah ni selalu rasa murung dan start rasa suka dengan benda kotor. Yang peliknya, dia cukup suka bila dia datang bulan. Cuma aku tak nak share lah kenapa dia suka bila dia datang bulan, sebab dia ada buat sesuatu dengan darah head dia yang pasti sangat menjijikkan. Gayah cakap dia sedar je benda tu jijik. Dia seboleh-bolehnya tak nak buat pun benda-benda jijik ni, tapi entah kenapa dia rasa macam ketagih gila nak buat benda tu. Macam orang baru belajar isap okok. Hati rasa merokok ni membahayakan kesihatan, tapi isap juga. Untuk pengetahuan korang, rumah sewa Dak Gayah ni ada 3 bilik dan bilik nombor 3 tu dia buat store. So Dak Gayah ni selalu paku something dekat salah satu dinding dekat dalam bilik nombor 3 ni. Something tu apa? Nanti ujung cerita aku reveal apa benda yang dia pakukan tu. Ingat tak pasal makhluk yang nampak macam bayang-bayang yang dia nampak masa dia balik kerja tu? Kalau kita nampak lagi, kita akan rasa seram kan? Dak Gayah ni dah mula rasa macam makhluk ni betul-betul wujud tau. Yang tak boleh belanya, dia bukan je tak takut, dia siap buat jadi kawan. Lama kelamaan Dak Gayah ni dah makin lost dalam dunia dia. Dia dah tak semayang, tak mengaji, tak keluar rumah, prestasi kerja pun makin teruk. Member pula duduk rumah sewa seorang-seorang. Siapa pula nak bagi tahu dia yang dia tu sebenarnya dah jadi pelik? Sebab dalam kes Dak Gayah ni, dia rasa dia normal je. Orang pun nampak dia normal walaupun dia ada perangai yang pelik-pelik. Kau bayangkan macam mana kalau korang terperangkap dalam badan sendiri, dalam hidup sendiri. Lepas sebulan dari hari pertama dia nampak makhluk yang dekat dalam rumah dia tu, keadaan Dak Gayah ni dah makin teruk. Kesihatan dia pun makin teruk, selalu ambil MC, rumah pun dah kotor, gelap, suram. Dak Gayah ni dah level tak suka cahaya masuk dekat dalam rumah dia tau. Yang paling menakutkan, Dak Gayah ni selalu ada rasa nak terjun dari balkoni rumah dia. Gila engkau, rumah dia tingkat 11 mat. Kalau terjun, confirm pindah alam punya. Nak dijadikan cerita, ada satu hari ni dalam pukul 9.30 malam, loceng rumah dia berbunyi bertalu-talu. Asalnya dia nak biarkan je sebab takut Dak Nani ni yang datang kacau dia. Bila dia dengar orang bagi salam, dia dengar suara orang lelaki. Dia pelik siapa pula datang rumah dia malam-malam ni. Bila buka pintu, rupanya Pakcik Ali yang tolong bersihkan kereta dia itu hari. Pakcik Ali ni datang dengan orang rumah dia dan kawan Pakcik Ali, iaitu Pakcik Said. Dak Gayah pun tanya le, kenapa ni Pakcik? Ada benda berlaku ke? Pakcik Ali kata masa kes kereta dia penuh ulat sampah tu, Pakcik Ali dah dapat rasa ada something wrong dengan Dak Gayah ni. Bila dia dah kontak kawan dia, Pakcik Ali cuba cari Dak Gayah tapi tak jumpa. Nak minta nombor rumah dekat management office, dia orang tak nak bagi. Takdir Tuhan, Pakcik Ali ni nampak Dak Gayah ni balik rumah. Pakcik Ali pun ikut le Dak Gayah ni dari belakang sebab nak tahu rumah dia dekat mana. Bila kawan Pakcik Ali sampai, tu yang diorang terus datang rumah nak tolong Dak Gayah ni. Masa dekat luar rumah lagi, Pakcik Said, kawan Pakcik Ali ni dah rasa ada something dekat dalam rumah Dak Gayah ni. Gayah pun jemput le diorang ni masuk rumah. Bila masuk je rumah, bini Pakcik Ali terus cakap, "Ya Allah, kenapa busuk nau rumah kamu ni Gayah? Ini bukan busuk sampah ni, ini busuk lain macam ni." Dak Gayah
ni dah pelik. Dia tak bau apa-apa yang busuk pun. Pakcik Syed pun masuk dan cek satu persatu bilik dekat dalam rumah Dak Gayah ni. Bila nak buka pintu bilik nombor 3, tiba-tiba tak boleh nak buka sedangkan pintu bilik nombor 3 tu tak berkunci pun. Pakcik Syed kata macam ada benda yang tolak dan tahan pintu tu dari dalam. Jadi Pakcik Syed terus baca something dan minta Dak Gayah ni sendiri yang buka. Bila buka je pintu bilik nombor 3 tu, bini Pakcik Ali terus pergi dekat sinki muntah man. Bilik tu punya le busuk. Bau dekat tempat pembuangan sampah pun tak busuk macam tu tau. Kau bayangkan le busuk dia macam mana pergi. Yang peliknya, Dak Gayah ni langsung tak bau apa-apa yang busuk. Dia rasa okey je. Bila Pakcik Syed masuk, dia terkejut tengok satu dinding ni. Kau ingat tak aku cakap Dak Gayah selalu paku something dekat dinding bilik nombor 3 ni? Rupanya Dak Gayah ni pakukan tuala wanita dia yang dah kotor dekat dinding. Bukan satu banyak man. Lepas tu bersepah bangkai tikus dekat dalam bilik tu. Bangkai tikus tu bukan mati sahaja Kalau aku cerita apa yang Dak Gayah buat, memang video ni tak boleh lepas keluar tau. So nanti korang baca le sendiri cerita ni. Pakcik Syed pun start buat amalan dia untuk bersihkan balik rumah Dak Gayah ni. Bila Pakcik Syed start cabut paku dekat dinding tu, Dak Gayah ni dah mula rasa tak senang duduk tau. Makin dicabut, makin tak selesa. Sampai level Dak Gayah ni dah mula menjerit sebab dia rasa sakit gila babi punya bila paku tu kena cabut. Lepas dah settle kemas rumah, Pakcik Syed pun start merawat Dak Gayah ni. Dalam pukul 2 pagi, sesi rawatan tu settle, tapi Pakcik Syed cakap dia cuma tolong apa yang dia mampu je. Pakcik Syed cakap orang tu hantar barang ni dekat Dak Gayah sebab dia nak Dak Gayah ni sama perangai macam dia, iaitu pengotor. Sebelum balik tu, Pakcik Syed pesan dekat Gayah untuk amalkan ayat-ayat yang Pakcik Syed bagi. Lepas tu jangan tinggal solat, banyakkan baca Al-Quran dan sebagainya lah. Alhamdulillah, lepas tu Dak Gayah dah jadi normal balik, dah tak jadi pengotor atau suka benda-benda kotor ni. Kesihatan pun dah okey, kerja pun dah boleh perform balik. Cuma Dak Gayah ni masih rasa macam ada benda yang perhatikan dia dekat dalam rumah dia. Senang cerita, benda ni tak habis dekat situ je Cuma kali ni tak adalah teruk macam dulu. Gayah pun dapatkan rawatan dari Pakcik Syed secara berterusan sampai dia betul-betul okey. Disebabkan risau kejadian yang sama jadi lagi, Dak Gayah pun cerita le dekat family dia. Family Dak Gayah punya le terkejut sampai suruh Dak Gayah ni pindah rumah sewa time tu juga. Masalahnya proses nak pindah rumah tu bukannya senang. Apartment pula tu. Rumah pun tak dapat lagi, nak pindah macam mana? So sementara nak dapat rumah baru, mak Dak Gayah ni datang teman dia sampai dia dapat rumah baru. Bila mak dia sampai KL, Dak Gayah ada cerita yang dia ada tulis confession dekat internet untuk peli Dak Nani ni. Tapi confession tu dah makan diri dia balik. Untuk pengetahuan korang, apa yang aku cerita ni gabungan daripada dua posting yang berbeza tau. Dua part yang pertama tadi confession yang pertama, dua part yang last ni confession yang kedua. Mak Dak Gayah ni sarankan Dak Gayah ni pergi minta maaf dekat Nani sebab dendam manusia ni jangan bawa main. Kalau dia dah dendam, orang boleh buat macam-macam sampai dia puas hati. Masalahnya Dak Gayah ni tak berani nak jumpa Dak Nani ni. Buatnya jadi benda lain pula kang, macam mana? Dah tambah masalah pula lagi. So sampai situ je le cerita pasal dendam housemate yang pengotor. Masa mula-mula baca tu, otak aku tak boleh nak proses tau. Tapi tak boleh nak kata apa. Perangai manusia ni macam-macam, bukan kita boleh kontrol pun. Cuma kalau aku tu, awal-awal aku dah caw dah, tak ada cakap banyak punya. Dulu masa aku belajar, bila aku dah jumpa piuk nasi dah basi, penuh berulat, aku terus kemas barang, esok juga aku berambus dari rumah tu. Tak kuasa le aku nak layan orang macam ni. Cuma bila dah jadi macam ni, tak tahu le nak pergi jumpa minta maaf ke tak. Kalau korang jadi Dak Gayah ni, korang pergi jumpa Nani tak untuk minta maaf? Korang boleh tuliskan pendapat korang dekat ruangan komen. Terima kasih sebab sudi nak meluangkan masa korang untuk dengar perkongsian aku ni. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa atau ada melukakan hati sesiapa. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.